Okey, saya nak tunjukkan kepada tuan-puan side by side, ni botol-botol Nephrosin lah. Jika tuan-puan dapatkan Nephrosin ni untuk masalah kesihatan buah pinggang dan cuba improve kesihatan buah pinggang, ini adalah rupa botol yang tuan-puan akan terima. Mungkin tuan-puan risau ataupun concern kenapa saya dapat color dia mungkin berbeza bila saya tengok gambar dekat website dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu tak ada isu. Okay, tak ada isu. Sebenarnya ianya adalah yang original. Mungkin slightly different bila tuan-puan tengok gambar dengan apa yang tuan-puan terima. Mungkin berbeza dari segi color orange dan sebagainya. Mungkin ini lebih cair, bila tengok gambar lebih pekat. Tapi tuan-puan tak perlu risau, itu yang original. Tuan-puan boleh konsum macam biasa 3 kali sehari. Dan yang saya betul-betul risau kalau tuan-puan membuat pembelian di platform selain daripada website ataupun beg kuning. Mungkin di platform-platform lain, platform biru ke platform orange ke, mungkin tuan-puan dapat yang original juga. Ataupun kalau tuan-puan tak bernasib baik, mungkin dapat yang berbeza. Okay? Rupa botol pun berbeza, stiker pun berbeza dan banyak kebarangkalian yang tuan-puan boleh buat side by side. Memang nampak lain, tetapi kalau tuan-puan terima rupa yang macam ni, botol yang macam ni, ingredients yang sama, distribute by tempat kilang yang sama, jangan risau. Alright, tuan-puan boleh consume dengan selamat dan don't worry, in case kalau tak ada apa-apa kesan perubahan kat kesihatan, mungkin maintain sama, tak ada perubahan, tuan-puan layak untuk claim money back guarantee dalam tempoh 90 hari. Dan siapa yang baru tonton video ni and nak try Nephrosin ni untuk inisiatif ataupun another second option untuk improve kesihatan buah pinggang, boleh try Nephrosin daripada Furamed ni. Dan package yang permulaan saya suggestkan 3 botol lah untuk permulaan. Nak dapatkan the best price, boleh tekan butang ataupun beg kuning yang saya dah letak dekat bawah.